ikan masin. Ni ikan masin apa ni? Siapa yang tahu boleh komen. Mak dia lupa ni nama ikan masin. Ikan masin apa, Mak? Assalamualaikum semua. Hai, jumpa lagi Mak dia di sini. Dah lama kan Mak dia tak bersiaran buat video makan-makan. Mak dia tengah bercuti sebulan. Bila nak buat video balik je rasa malasnya. Tapi disebabkan korang sentiasa sokong Mak dia tengok video-video Mak dia, so Mak dia bertekad untuk membuat video makan-makan untuk korang. Okeylah, hari ni Mak dia nak tunjuk apa lauk yang Mak dia nak makan. Hari ni Mak dia makan lauk sambal telur, sayur peria, tumis telur, ada juga sedikit keropok dan juga ikan masin. Ni ikan masin apa ni? Siapa yang tahu boleh komen. Mak dia lupa ni nama ikan masin. Ikan masin apa, Mak? Ikan langgai. Ikan masin langgai. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Jemput makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan masin langgai. Hello. Ayo pergi. Keropok. Makin. Ayo peria. Ikan masin. Kita satukan. Makan. Ambil telur ni. Letak kat nasi. Gaul. Ambil ikan masin betul. Letak. Ambil telur. Letak. Ambil peria. Letak. Ambil nasi. Letak. Gaulkan. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Ada nasi lagi sikit. Ambil keropok. Hancurkan. Alhamdulillah, syukur nikmat untuk rezeki hari ni. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum semua. Bye-bye.